Video kali ini agak berbeza sedikit tetapi masih lagi berkaitan dengan TVET. Video ini khas kepada mereka yang baru saja diberhentikan kerja, kena VSS, kena MSS atau sewaktu dengannya. Di mana saya nak kongsikan satu perkara menarik di mana perkara ini akan membantu anda untuk dapatkan balik pekerjaan anda. Bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang terjejas supaya mereka dapat comeback balik untuk bekerja. So kepada anda, tahukah anda bahawa ketika anda bekerja, anda sebenarnya ada membuat caruman satu perkara yang anda mungkin tak sedar pun, iaitu caruman berkaitan dengan EIS. Apa itu EIS? EIS adalah sistem insurans pekerja di mana sekiranya anda diberhentikan kerja, kena VSS, anda boleh gunakan insurans ini balik untuk anda upskill, reskill ataupun dapatkan new skill untuk anda dapat pekerjaan. Dan untuk maklumat anda, ini adalah 5 program yang sekarang ini mendapat permintaan di dalam portal ini, di mana 5 program ini banyaknya berkaitan dengan digital. Sekarang ini digital ni dikategorikan sebagai high demand course, di mana para majikan dekat luar sana memang memerlukan mereka yang ada kemahiran digital untuk bekerja dengan mereka. So, kepada anda yang nak dapatkan skill baru untuk dapatkan pekerjaan, kami ada satu program namanya Strategi Kandungan Kreatif dan Iklan Berbayar selama 6 hari secara hybrid, di mana program ini anda tak perlu bayar 1 sen pun. So, kepada anda sekiranya anda berminat, anda komen dekat ruangan komen nak dan klik link di atas ataupun di bawah untuk kami bantu anda bagaimana untuk anda mendaftar program ini.